dia puasa bukan macam orang lain. Orang lain puasa sebab ibadah, tapi dia puasa sebab tak ada duit nak makan. Nik Nurmadiha ni, dia nak buktikan walaupun dia anak nelayan, dia boleh berjaya. So apa yang dia buat, hari-hari dia pergi sekolah, dia akan fokus 100% untuk belajar. Sebab dia tak boleh nak pergi tuition. Kadang-kadang tu dia belajar sampai tak makan lah. Tapi yang sedihnya, dia bukan saja-saja tak makan, dia tak ada duit. Duit yang dia ada tu memang cukup-cukup untuk tambang bas je. So kalau dia nak makan tu, dia akan makan roti je lah. Start umur 12 tahun pula, dia dah mula puasa Isnin Khamis. Tapi dia puasa bukan macam orang lain. Orang lain puasa sebab ibadah, tapi dia puasa sebab tak ada duit nak makan. Dia tak merungut sekali pun tak. Cumanya ada satu hari tu, waktu nak balik sekolah tu, dia tengok kawan-kawan dia semua happy, ada orang ambil balik. Tapi dia naik bas seorang-seorang. Dia boleh je hadap hidup jadi orang miskin ni, redha, tapi dia tetap pilih untuk berubah. So dia fokus 100% pasal pelajaran dia hari-hari sampailah Mac 2009. Satu family dia ni memang nervous nak tunggu result SPM. Yang paling nervous sekali ayah dia. Sebab dalam kepala ayah dia ada dua je. Kalau anak dia berjaya, dia syukur sangat. Tapi kalau anak dia tak, dia rasa dia lah orang paling gagal. Sebab kalau dia boleh bagi lebih, mungkin anak dia tak struggle macam ni. Tunggu punya tunggu, Nik Nurmadiha dianugerahkan pelajar terbaik Kelantan dengan 20A. Ayah dia yang tadi takut terus sujud syukur. Dari sini kita belajar, walaupun dia anak nelayan, dia buktikan kemiskinan bukan halangan. Kita ada komuniti untuk bantu anak korang berjaya. Tekan link di bio.